Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Rantau Official. Okey, hari ini saya nak review kereta yang baru masuk saja guys ya. Apa saja kereta? Jom kita tinjau satu persatu guys. Nah, mana tahu korang berkenan yang kereta yang baru masuk ni guys ya. Kereta dekat sini memang nampak banyak tapi dah banyak juga orang booking ya. Nah, okey. Okey guys, depan saya ada sebiji kereta Myvi tahun 2006 1.3 liter guys. Okey, kereta ni cat full body cantik guys. Cuma lampu ni saja yang banyak crack dia. Lain daripada tu semua okey. Sekarang pun saya dah start kereta ni. Enjin gearbox dalam keadaan baik, aircon pun sejuk guys. Okey. Kereta tahun 2006. Nah, full body cantik ya, full body. Kereta siap pakai saja. Okey. Bahagian dalam. Nah, bahagian dalam boleh tahan guys, boleh tahan ya. Okey. Kalau korang beli memang untung guys. Harga pun murah ni ya. Harga dia 8,800 saja. Okey. Bahagian depan saya tunjuk sekejap. Ni bahagian depan guys, memang cantik lagi. Korang tak perlu risau. Cuma seat sikit-sikit kotor. Kalau bumbung putih bersih guys ya. Tak perlu risau. Dashboard pun pecah langsung tak ada. Aircon kereta ni memang sejuk guys. Okey, audio pun hidup ya. Nah, tahun 2006 guys. RM 8,800. Okey, kita next. Okey guys, ni ada sebiji lagi kereta Honda Civic Hybrid ya. Kereta ni tahun 2013. Enjin gearbox dalam keadaan baik. Aircon pun sejuk guys. Bateri pun okey lagi ya, bateri hybrid. Cuma kereta ni guys, cat dia pudar sikit ya. Nak kena polish. Nah, tahun 2013. Tu, korang dengar enjin guys. Betul-betul senyap enjin dia. Korang tak perlu risau pasal enjin. Okey. Cuma body kurang cantik guys. Pasal cat tu dah mulai pudar macam tu kan. Kereta ni tahun 2013. RM 16,800 guys. Okey. Nah, saya tunjuk bahagian dalam Nah, kalau bahagian dalam ni guys, seat tu dia tak ada koyak. Cuma dia kotor guys. Okey. Dia kotor. Kalau bumbung putih bersih. Cuma seat saja yang perlu korang buat kereta ni ya. Ini bahagian belakang. Bahagian depan pula. Nah, ni bahagian depan pun sama. Dia tak ada koyak guys ya. Aircon beku guys. Lepas tu audio kereta ni hidup. Mileage kereta ni 320k guys. Okey. Nah, mileage agak tinggi. Tapi harga kami bagi murah-murah saja guys. Okey. Harga kereta ni guys 16,800 ya. Kalau korang berminat boleh korang datang sini ataupun korang WhatsApp saya. Nombor ada dekat video. Korang boleh WhatsApp dekat situ. Nanti kalau minta hantar gambar, saya cuba hantar gambar. Okey guys. Kita next ya. Lepas tu guys, ada sebiji lagi kereta Naza Forte guys. Tahun 2012 1.6 liter guys ya. Ada pedal shift juga. Cat full body cantik. Cuma bahagian depan ni body kit dia agak ada yang pecah sikit. Lepas tu dia ada yang kena batu guys ya. Nak kena buat cat balik ya. Yang lain tu semua dalam keadaan baik. Enjin ke gearbox dalam keadaan baik juga. Aircon pun sejuk guys. Mileage kereta ni 160,000. Sekarang saya dah start tu guys lah. Tapi bunyi enjin running memang cantik lagi. Tak ada gegar langsung. Rim pun rim besar ni guys. Rim dia 17 Rim 17 guys. Okey, bahagian dalam pun cantik kereta ni ya. Tu, bahagian dalam puas hati. Cuma seat sebelah driver ni ada koyak sikit saja. Tak perlu nak gantilah, tak perlu balut guys. Pasal dia tak teruk sangat macam tu kan.
Lepas tu kereta ni dah siap Android Player juga. Mileage kereta ni 165,000. Audio hidup, aircon sejuk beku guys. Kalau untuk gear sentap langsung tak ada. Okey, lepas tu bahagian belakang pun cantik lagi tu guys. Bumbung bersih. Memang tak perlu nak keluar duit tu, tak banyak keluar duit lah pasal kereta ni ya. Okey. Nah, memang puas hati guys. Cuma spoiler belakang ni dia pudar guys ya. Itu saja. Tahun 2012 siap paddleship guys ya. RM kereta ni 7,600. Tahun 2012, 6 speed guys. Okey. Kita next. Satu lagi guys, kereta Azia guys lah. 1.0 tahun 2015 kereta ni ya. Nah, kereta ni pun okey guys, cat cantik lagi. Cuma bahagian bumbung dengan bonet depan kurang baik guys. Kereta ni enjin, gearbox korang tak perlu risau. Aircon pun sejuk, audio hidup guys, siap Android Player guys. Okey, nah bumbung tu dia pudar. Aduh, hujan pula ni guys lah. Nah, dekat sini dah lama sangat tak hujan guys. Yang depan ni yang saya tak puas hati tu pasal bonet depan tu dia dah pudar guys. Lepas tu lampu sini dia ada stiker. Macam dah terbakar stiker tu kan. Okey, enjin, gearbox kereta ni dalam keadaan baik guys. Aircon sejuk beku juga. Lepas tu audio hidup, siap Android Player guys. Okey, ni tengah hujan saya buat video untuk korang ni. Okey, lepas tu rim pun cantik guys. Nampak garang sikit lah pasal rim ni ya. Nah, boleh nampak harga kereta ni guys 13,800 tahun 2015. Saya tunjuklah bahagian dalam sikit ya. Okey. Nah, ni bahagian dalam dia guys. Seat sebelah driver ada koyak sikit ya. Ini kecil punya hal lah guys. Tak teruk sangat. Okey. Lepas tu mileage kereta ni 287,000. Kalau seat yang lain tu koyak tak ada guys. Cuma bahagian driver saja. Lepas tu dashboard crack pun langsung tak ada guys ya. Ataupun cala tak ada, pecah tak ada. Okey. Kereta memang baik yang ni guys. Bumbung tu ada kotor sikit-sikit saja guys. Okey. Nah, ini bahagian belakang pun seat koyak tak ada guys ya. Dia bersih bahagian belakang. Cuma bahagian depan saja, bahagian driver dia koyak sikit. Okey. Nah, macam body yang kemik langsung tak ada guys. Cuma dia pudar saja bahagian bonet depan. Lepas tu bahagian bumbung atas tu dia pudar guys ya. Lain daripada tu semua okey lagi. RM 13,800 saja. Okey. Itu saja kereta yang perlu saya recommend untuk korang. Ada 4 buah saja. Tapi kalau korang booking kereta ni guys, lepas Raya Cina baru boleh keluar kereta. Pasal Puspakom sampai Raya Cina nanti penuh guys dekat Seremban dia. Jadi kita minta maaf lah kalau andai kata customer nak beli kereta dekat sini lepas raya nanti, lepas Raya Cina baru boleh keluar kereta. Okey, itu saja video hari ini guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video ya. Okey, itu saja.